kita boleh cuba jadi kuat. Tapi bila kita depend dengan diri sendiri ataupun dengan orang keliling, kena tahu ada yang lagi kuat. Contohnya kalau Fizah kuat, ada lagi orang lagi kuat. Mungkin ada orang yang berkuasa, ada lagi orang yang berkuasa. Kalau nak cakap ada orang dia ada power, okay? Dia ada kuasa. Ada lagi orang yang ada power, berkuasa kat dunia ni kan. Tapi bila letak 100% bergantung dengan Allah, kita cuba jadi kuat semua tu. Dia masa yang sama, yakin Allah dengan aku lepaskan padamu ya Allah. Sebab yang nampak semua benda Allah, yang dengar semua benda Allah, yang tahu semua benda Allah. Mungkin Fizah kat sini duduk macam ni, mungkin ada bala ataupun sesuatu yang tak baik nak jadi kat Fizah. Fizah tak nampak, okay? Tak nampak. Kita tak boleh nak baca masa depan. Tapi siapa yang nampak? Allah. Allah nampak segalanya. Allah dengar segalanya. Allah nampak segalanya. Allah tahu segalanya. So, bila kita bergantung dengan Allah, doa bergantung dengan Allah, so sebelum bala tu, bencana tu nak jadi, pelbagai cara Allah nak selamatkan kita. Macam jauhkan kita dari benda tu. Macam-macam cara. Mungkin gerakkan hati dengan fikiran kita pergi tempat lain, buat benda lain. Jangan buat benda tu. Sebab kalau buat benda tu, kita akan pergi ke situ. Sebab kalau kita pergi situ, sebab nanti ada bencana, ada bala, ada mudarat kat situ. So Allah gerakkan hati kita dengan fikiran kita buat benda lain. So kita ke arah sini. Macam itulah. Banyak jadi dengan Fizah. Banyak berlaku dengan Fizah.